Yang lengkap anak kedua dah keluar. Dulu lengkap tapi ada dalam perut. Ni kenangan yang sangat best lah. Jadi kita balik kan, di offer pula dengan jenama Siti Khadijah ni. Memang kena sangatlah orang kata dengan apa yang kita jalani sekarang ni, yang baru balik daripada umrah. Okay. Okay Kak, mungkin boleh kongsikan sikit pasal koleksi Siti Khadijah. Amira sendiri memang pengguna setia Khadijah ke macam mana? Ya, sebenarnya secara macam sedar tak sedar kan, daripada dulu lagi kita orang baru kahwin, Mira memang pengguna pakaian-pakaian solat, dan Mira suka sangat diorang punya produk ni sebab sangat praktikal. Mira ada beberapa sejarah travel Siti Khadijah, dan juga bukan sekadar praktikal tapi memang kena dengan taste zaman sekarang ni. Cantik. Kami setiap kali Ramadan kami akan perlahankan aktiviti kerja kami dan masuk madrasah. Saya tahu tadi tu macam setiap kali masuk bulan Ramadan kita semua nak refresh balik benda baru, kita perbetulkan apa yang tak betul. Jadi bulan tu adalah bulan yang ditunggu-tunggu. Jadi dengan involvement kita orang dengan Siti Khadijah ni sebagai duta, jadi kami rasa macam best juga bulan Ramadan 30 hari kita pakai pakaian yang kita bersedia untuk solat dan melakukan ibadah. Sebab kita selalu fokus raya je kan, raya je nak cantik, raya je nak macam all out kan. So ini kelainan jugalah daripada Siti Khadijah untuk kita lebih fokus pada bulan Ramadan. Macam bulan Ramadan untuk tahun 2026 ni mungkin ada special sikit. Apa yang special Ramadan 2026? Ramadan 2026. Yang special ni akan keluar drama saya yang bertajuk Khianat Yang Terpilih. Baru je habis. Kebetulan pula saya pun ada slot Ramadan juga, tapi telemovie saja, Amira episod. Jadi nantikan kami bulan Ramadan ni, insyaAllah. Alhamdulillah dah beberapa Ramadan ni asyik muka saya je. Saya pelakon Ramadan kot. So keluar kat TV tapi orangnya duduk kat rumah lah bermuasabah diri. Biasanya macam tu lah, sebab dulu mungkin tak terasa sangat, tapi bila dah ada anak-anak ni kita lebih ada kesedaran dan dia baru nak belajar. Jadi bila tanpa ibu bapa di rumah, ke mana dia nak belajar betul kan? Contoh jadi, yang paling dekat adalah ibu bapa. Jadi kami nak menunjukkan contoh yang terbaik, apa yang boleh mereka lakukan dalam bulan Ramadan supaya menjadi teladan untuk diorang bila dah besar. Maksudnya setiap antaranya apa? Contoh antaranya. Kita biasalah bulan Ramadan kita dah belajar berpuasa untuk adik, abang alhamdulillah walaupun belum wajib lagi untuk puasa tapi dia dah berjaya buat puasa penuh, dan adik menjadi abang menjadi contoh kepada adik lah. Lepas tu kita bangun sahur, ambil berkat sahur, lepas tu kita solat tarawih bersama-sama. Jadi situ lebih senang kan, bila kita tunjuk diorang faham, diorang tahu apa yang diorang tak faham ataupun apa yang diorang tak dapat di sekolah, diorang boleh tanya kepada parent. Adakah itu mungkin salah satu cara untuk mengeratkan hubungan ni lah, macam misalnya kan sibuk syuting kan, so dari sini bulan Ramadan tu kita duduk kat rumah. Sebenarnya bulan-bulan lain pun kalau Mira dengan Ahmad tak busy, ada je kita orang luangkan masa bersama-sama. Tapi bulan Ramadan ni kita semua tahu kan lain dia punya vibe. Jadi kita ada solat tarawih. So benda-benda macam tu lah yang waktunya untuk lebih baik kita duduk di rumah bersama keluarga untuk kita eratkan lagi silaturahim. Dan sama dalam masa kita orang mengajar anak ni, kita orang pun mendidik diri sendiri juga untuk lebih dekat ke jalan Allah. Perasaan tu risau ke tak, macam takut bila orang puji-puji? Risau juga kan. Pujian tu pun satu racun juga sebenarnya. Tapi kita take it as like benda yang positif je. Kami ni buat apa yang orang pandang pada kami, alhamdulillah kalau yang baik, alhamdulillah. Tapi kami ni bukanlah keluarga yang membuat-buat baik. Semua kami menjalani kehidupan seharian. Tapi kalau benda tu menjadi satu contoh yang baik, alhamdulillah penerimaan orang terhadap kami bersyukur sangat. Dan kalau boleh kami pun tak naklah ada perkara-perkara yang tak best ni, negatif ni, sebab terlalu banyak dah dekat social media tu
Kalau kita slide je mesti je ada isu-isu negatif. Jadi kami antara yang tak campur. Kami cuma menjalani kehidupan kami sebagai sebuah keluarga. Cakap pasal social media kan, kita tahu macam social media ni banyak benda-benda yang macam kata ada baiknya ada yang buruknya. So macam Amal dengan Amira sendiri macam mana dengan hype gadget untuk anak-anak? Anak-anak main je gadget, tapi kita tahu waktunya bila, dan kadang-kadang bukannya gadget yang kita beri tu diorang tengok benda yang bukan-bukan. Diorang pun ada tuition dalam tu. Banyak juga benda yang diorang belajar daripada gadget tu. Jadi untuk ibu bapa kat luar sana, ini adalah zaman mereka. Even kita sendiri pun 24 jam dengan telefon, biarkan tapi pantau. So Mira tak ada rasa adalah positif dan negatifnya, tapi bila sebagai ibu bapa kita pantau, insyaAllah anak-anak pun akan tahu menggunakan gadget itu dengan cara yang betul. Okay,